Hari tu ada orang suggest Kak Ena untuk punya satu shawarma sentuhan Melayu di sekitar Kelana Jaya. Nak tahu marem ke tak? Jom teman Ena kunyah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa dia kat sini? Kita jual macam-macam kat sini. Tapi yang paling best shawarma kebab kita lah. Kita ada banyak jenis, tapi yang biasa orang datang sini dia akan pilih ayam dululah. Ayam ada beberapa jenis, tapi yang paling best super moza. Pasal dia double cheese. Siapa yang suka cheese tu ambil yang ni lah. Selain shawarma, apa je ada lagi kat sini? Kita ada chicken tenders, tapi chicken tenders saya bermacam-macam perisa. Starter egg, Korean, kita ada parmigiana. Oh, nasi pun ada ya kat sini? Nasi pun ada. So, makan kenyang. Ada fries lagi dan roti john dan sebagainya lah. Special dia shawarma ni, tadi nak tengok dia orang buat, memang dia bakar, dia toast tau cheese. Ni size ni anda boleh tengok boleh tahan besar. Lagi satu dia punya packaging memang eksklusif. Ni shawarma kebab ayam super moza. Rasa dia memang rasa shawarma Melayu tau. Dia punya cheese tu, ya Allah, dia melting kat dalam mulut. Banyak weh. Memang nak suka. Ina ni dah suka cheese. Lepas tu dia punya sos dia pun ada rasa rempah tau. Memang sedap, memang puas. Ni makan satu ni pun rasanya 2 orang cukup. Fish kebab shawarma ini untuk peminat ikan, orang mesti akan suka yang ni. Dia punya portion memang besar. Ni untuk para mau makan malam, memang akan kenyang lah insya-Allah. Tekstur ikan tu memang lembut dan luaran dia crunchy. Macam ikan fish and chip tu yang dia potong-potong tau, yang masukkan dalam ni. So peminat ikan, korang mesti kena try yang ni, okey? Cuti hari Sabtu, kita buka Isnin sampai hari Khamis, 12.30 hari sampai pukul 2.30 petang. Kita tutup sekejap, kita buka balik pukul 5.10 petang sampai 10.30 malam. Jaya Kelana Jaya. Kau nampak gerai ni? Memang marem weh.